Belakang Wan Cina ni adalah cawangan kedai tayar yang paling besar kita pernah buka, guys. Okey guys, kedai Wan Cina yang baru dekat Semenyih sini dah dibuka. Walaupun setup belum habis semua, tetapi kalau korang nak beli rim dengan tayar, dah boleh datang sini. Sama juga tayar semua jenama kita ada, harga daripada B40 sampai T20 semua kita ada, okey. Dengan juga hari ini kita collab dengan Doraemon dekat Bangi tu, CS 4x4. Korang boleh nampak? Memang kita akan masuk juga 4x4 punya barang. Semua dekat sini, rim 4x4, tayar 4x4, semua kita ada. Nampak dekat sana, Bulba pun dah banyak-banyak. Kita masuk tengok. Nampak dekat sini, banyak jenama tayar kita ada. Pirelli, GT Radial, Toyo, Conti dengan juga Michelin. Semua kita ada untuk korang. Rim banyak-banyak daripada jenama K2 Racing kita pun ada juga. Belum lagi habis masuk, kita akan masuk lagi AOW rim Jepun. Banyak-banyak lagi dekat kedai kita dan juga AD Wheels. Dan juga kedai Wan Cina, kita mesti pakai mesin yang paling bagus. Dekat sini kita ada HPA punya buka tayar, CEMB punya balancing. Dengan juga lagi satu dekat sini, High Speed Balancing Road Force. Sesiapa yang nak buat High Speed Balancing boleh juga datang kedai Semenyih sini kalau lagi dekat. Dengan juga nampak ni, ini yang paling tak calahkan rim korang. Kalau korang nak pasang rim, inilah mesin dia. Mesin ini dah boleh beli Mybees biji tau. Mesin yang paling penting, alignment, kita pakai Hunter USA, guys. Nak servis minyak hitam, kita ada juga mobil untuk Porsche, guys. Jangan main-main. Yang akhir sekali, korang boleh nampak belakang Wan Cina ni, kita ada banyak bubah dengan juga aksesori 4x4 yang belum habis masuk. Boleh nampak dekat sana, kita tengah set up barang lagi. Dengan juga banyak rim 4x4 yang available untuk korang juga. Banyak lagi juga belum masuk. Ada brake caliper, banyak barang lagi. Jadi, itu saja untuk perkara ni. Kita nak tunjuk sikit cawangan yang paling baru untuk kedai Wan Cina dekat Semenyih sini, Fast Speed Motorsport. Kita nak bagi tahu korang dah boleh datang dekat Semenyih sini kalau korang tak nak keluar jauh-jauh, okey? Kalau korang suka video ni, tolong like, share dan komen kat bawah apa yang korang nak tengok seterusnya. Macam biasa, cari Wan Cina. Thank you, guys.